Sumbangan asas rahmah sara bulanan yang mula disalurkan 9 Januari lalu disifatkan langkah tepat membantu rakyat mengimbangi kos sara hidup. Penerima berharap bantuan itu diperluaskan. Daripada sara ni lama dah sudah dapat sara ni. 200 ni kan untuk sebulan. Banyaklah manfaatnya, boleh membantu untuk untuk meringankanlah beban harian tu. Banyaklah boleh beli susu, Milo, biskut kan, untuk harian lah. Alhamdulillah cukup. Dengan RM200 tu sebulan, alhamdulillah lah cukup lah. Kira baguslah kita dapat manfaat kan dengan IC lah, kita boleh beli apa semua mudah lah. Tak payah nak cash lah, money lah apa. Alhamdulillah kita dapat tambah pelanggan, lepas tu dapat meluaskan lagi perniagaan kita. Lepas tu secara tak langsung dapat tambah ke pendapatan kita lah, jualan kita. Alhamdulillah setakat ni ramai lah. Sebelum kita ada saran ni kurang, lah ni kita dah ramai customer dah. Perniagaan lebih maju daripada sebelum.